Okey, inilah rupa kek lapis jam nanas atau legit nanas. Bahan untuk buat kek ni simple, tak banyak. Cara adun dan melapis pun senang sahaja. So, bahan-bahan yang diperlukan adalah butter, overlap, jam nanas dan esen vanila. Jika nak tambah gula dalam adunan, kurangkan amount jam nanas yang diguna. Bahan seterusnya adalah telur. Timbang telur tanpa kulit dan dapatkan berat telur seperti resepi nyatakan. Manakala untuk bahan kering atau bahan serbuk, gabungkan serbuk Horlicks, serbuk creamer dan tepung yang telah diayak. Whipping cream, amount yang diguna rujuk pada resepi, dan bahan terakhir adalah jam nanas yang perlu dibubuh di dalam piping bag dan pipingkan semasa proses melapis nanti. Untuk proses membancuh adunan, pukul dahulu butter, overlap jam nanas dan esen vanila sehingga kembang. Okey, ini rupa adunan yang telah kembang. Sekarang masukkan telur satu persatu sehingga habis dan pukul adunan sehingga sebati. Setelah semua telur dimasukkan, ini rupa adunan. Adunan pekat, butter seperti bergentel, tapi jangan risau. Abaikan rupanya sebab adunan ini tidak menggunakan gula. Seterusnya, masukkan whipping cream sedikit dahulu dan sebatikan adunan. Kemudian masukkan bahan kering iaitu Horlicks, serbuk creamer dan tepung ke dalam adunan sedikit demi sedikit sehingga habis. Akhir sekali, masukkan baki whipping cream tadi dan kacau sebati adunan. Okey, ni rupa adunan yang telah siap dibancuh. Adunan kek ini memang akan pekat, tapi jangan risau, abaikan. Timbang adunan dan bahagi setiap layer adunan dengan anggaran berat 100 gram. Okey, untuk proses melapis, panaskan dahulu oven selama 15 minit, suhu 170 darjah Celsius, kipas off, setkan oven guna api atas sahaja. Kemudian tuang adunan layer pertama ke dalam loyang, ratakan. Setelah siap, bakar adunan suhu 170 darjah Celsius selama 5 minit atau sehingga masak. Setelah adunan layer pertama masak, tuang adunan layer kedua. Ratakan adunan, kemudian pipingkan jam nanas. Setelah siap, bakar semula adunan suhu yang sama selama 5 minit atau sehingga masak. Dan setelah adunan layer kedua masak, tuang adunan seterusnya. Ulang step melapis tadi sehingga layer terakhir. Bubuh jam nanas setiap selang 1 layer. Setelah kek masak, keluarkan segera kek dari loyang. Sejukkan suhu bilik selama 6 jam. Kemudian barulah kek dibungkus dan simpan di fridge selama 4 jam. Selepas itu barulah kek sesuai dipotong.